So ini adalah lembu saya, lembu kita orang. Nama dia Jim, dia 1000 kilo. Dia ni sangat-sangat manja walaupun badan dia sangat-sangat besar, dia ni sangat-sangat manja. Nampak tu, telinga dia besar. Nampak badan dia solid. Ini 1000 kilo, 1 tan. 1 tan punya lori tu sama berat, sama saiz. So kita duduk atas dia ni pun dia tak rasa sebenarnya. Tapi ni kalau dia baring kat atas aku, memang aku tak boleh bangun dah. 1000 kilo bro. So ini yang kita nak buat korban untuk tahun ni lah. Okay, kita nak buat korban untuk tahun ni. Dia pun sebahagian juga daripada korban, tapi kita nak let go daripada harga yang berpatutan. Kita ada variety of grade sizes kat situ. Sebahagian 785, market dalam 900 lebih. So kat situ pun korang dah boleh jimat dalam 100 lebih. Kalau seekor dalam 4499, jangan baring. Aku berat. Seekor dalam 4499 macam tu. Kalau korang nak buat installment pun boleh. Kita akan bagi sekali korang video dan juga gambar bukti penyembelihan. Agihan tu kita akan uruskan from A to Z. Lepas tu kita akan agihkan kepada anak-anak yatim dan juga yang memerlukan. Kalau korang nak buat installment pun boleh. Slot tengah tak banyak, make sure korang jangan tangguh ibadah. Kalau korang nak buat korban, jom korban dengan Icon Farm. So kalau korang nak, klik link kat bawah sekarang.